Hello, Assalamualaikum. Baru-baru ni aku dapat periuk nasi jenis elektrik daripada Giselle Mini Rice Cooker macam ni. Ianya adalah sebuah elektrik rice cooker bersaiz tidak begitu besar, non-stick iaitu tak melekat, ada pelbagai fungsi, mudah dibawa kerana tidak begitu berat dan dalam masa yang sama ada 5 pilihan warna iaitu red, pink, brown, green dan juga beige. Aku dah buka kotak ni, jom kita tengok. Buka kotak, kita dapat satu senduk nasi satu. Ada warranty card yang mana dia jaminan untuk motor machine only. Yang aku pilih sebelum ni adalah daripada warna merah. So warna merah dia macam ni. So warna merah dia macam ni Okey. Okey kan, memang betul-betul mini rice cooker. So kita tengok. So permukaan atas dia macam ni je, biasa je. So ada tukang punat untuk buka penutup dia, untuk periuk. Okey, macam ni, getah. So ni periuk masak nasi dia. Tutup balik. Ada pemegang. So dekat depan ni untuk butang untuk masak nasi tekan ni. So tepi dia macam ni, belakang dia macam ni. So yang ni tempat soket elektrik. Atas ni kalau korang nak panaskan apa-apa makanan korang boleh terus letak atas ni. So ada apa? Okey, dalam ni ada cup untuk senduk beras dan juga kabel memasak nasi. Periuk masak nasi ni memang kecil lah. So permukaan dalam dia macam ni. Okey, biasa je lah kan, atas dia macam ni dan ini, dan periuk dia kecil je. Boleh muat sebanyak 800 ml cup saja. Dalam dia macam ni, non-stick tak melekat. So bila kau nak masak macam ni, nak panaskan lauk buat macam ni, tutup dan tekan button untuk masak nasi. Okey, simple je. Okey, kalau korang berminat dan dapatkan periuk masak nasi jenis mini rice cooker daripada brand Giselle macam ni dan warna pilihan yang korang suka, sila klik link yang diberikan. Okey, bye.